Facundo Garcés terbukti tidak bersalah, adakah boleh kembali sertai Harimau Malaya? Presiden Deportivo Alaves Alfonso Fernandez de Trocones tetap percaya bek tengah Harimau Malaya Facundo Garcés tidak bersalah. Kenyataan itu dibuat beliau apabila diminta mengulas isu hukuman FIFA yang dihadapi bek tengah berusia 26 tahun itu. De Trocones meluahkan keyakinan dan tetap percaya bek tengah itu tidak bersalah dan berharap rayuan memihak kepadanya. Ini merupakan isu peribadinya tetapi jelas sekali ia memberi kesan kepada kita kerana kita tidak boleh menggunakan hikmatnya. Beliau masih memiliki peluang membuat rayuan dan kami akan terus percaya beliau tidak bersalah. Kita lihat apa yang berlaku seterusnya dan kita akan tunggu, katanya. Skuad Harimau Malaya dipastikan tanpa kehadiran 7 pemain warisan menjelang pertemuan menentang Nepal pada 18 November ini. Ini selepas rayuan FAM dan 7 pemain negara termasuk Garcés ditolak jawatankuasa rayuan FIFA. Kini FAM sedang membawa rayuan ke Mahkamah Timbang Tarasukan atau CAS.